Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat, rakan-rakan semua. Hari ni hari Sabtu 25 hari bulan Waruti Kelantan Waruti Kelantan. Kita sarapan pagi 6.30 pagi sampai 12 tengah hari Hari ni hari Sabtu kita ada roti canai, capati, penga kelapa. Kita ada cucur udang, nasi kerabu, laksam, nasi lemak. Kita ada laksam. Kita ada laksam. Kita ada bihun goreng kita ada. Bihun goreng kita ada. Okey sahabat. Titi. Tekan ni tak? Ayam goreng siara. Ambil. Siara. Ayam goreng siara. Ya. Cucur dan sekejap je nak tengah goreng. Tunggu minyak panas. Okey, kita ada cucur udang Kita akan buat cucur udang tu dia baru nak goreng. Kita ada capati, roti canai. Kita ada nasi kerabu biru, nasi lemak, ayam goreng panas-panas Lepas tu kita ada nasi dagan ikan kayu. Kita ada laksam. Ya bang. Video sekejap. Mana sahabat-sahabat rakan-rakan yang nak datang sarapan pagi boleh datang Waruti Kelantan Jalan Anwar Musa 1. Kita buka 6.30 pagi sampai 12 tengah hari Mana yang nak makan nasi dagan, sahabat-sahabat yang nak makan nasi dagan boleh datang awal sebab takut habis nanti. Mana rakan-rakan yang pernah datang mesti repeat datang. Mana yang baru belum lagi try boleh try Boleh cuba sarapan pagi di Waruti Kelantan Kita buka 6.30 pagi sampai 12 tengah hari Nasi dagang ada. Lepas tu kita air kita ada lah macam-macam air. Okey, itu saja sahabat perkongsian pagi ni. Semoga manfaat kepada saya dan juga pada tuan-tuan semua. Mana yang baru, yang belum tahu, sahabat-sahabat boleh maklum, boleh tahu dekat rakan-rakan, sahabat-sahabat. Mana yang belum tahu boleh tengok video saya. Dan boleh cubalah boleh cuba di Waruti Kelantan, insya-Allah. Okey, itu saja sahabat. Ini yang buat video ni. Okey sahabat. Cik Murad. Dah kah Cik Murad? Dah. Okey. Itu saja sahabat perkongsian pagi ni hari Sabtu 25 hari bulan Ya. Cik Murad. Okey sahabat, mana yang nak datang boleh datang Dia dekat dengan Taman Mewah. Kita Waruti Kelantan dekat dengan Taman Mewah. Dekat dengan sekolah rendah Taman Palma, Taman Pinang Seberan. Lepas tu kalau sebelah Taman Sarjana dekat Tekah lapangan terbang sana. Itu dekat jalan 10 minit 12 minit sampai Okey sahabat, itu saja. Okey, terbaik mana yang nak sarapan pagi boleh datang Waruti Kelantan Okey, itu saja. Assalamualaikum.